Apabila imam sembahyang duduk, maka makmum sembahyang duduk. Itu maksudnya. Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam sembahyang itu untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Nabi kata apabila imam bertakbir, maksudnya takbiratul ihram dan takbir intiqalat sekali. Fa'idha kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru. Nabi kata maka hendaklah kamu semua, makmum semua juga bertakbir. Maka hadis ini menjadi nas, menjadi dalil kepada kita makmum disuruh bertakbir apabila imam bertakbir. Bukan takbiratul ihram sahaja, termasuk dengan takbir intiqalat. Takbir nak rokok, takbir nak sujud, takbir bangkit daripada sujud, takbir nak sujud lagi, takbir nak bangkit berdiri. Idza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka makmum ikut bertakbir.